Laudin, apa pendapat awak tentang sejarah tanah Melayu dulu? Pada pendapat saya, Tanah Melayu merupakan sebuah wilayah yang kurang bertamadun berbanding Eropah ketika itu. Kurang bertamadun? Ya, dari sudut teknologi industri, ketenteraan moden dan pembangunan bandar ala Eropah. Mana boleh suka-suka cakap orang tak bertamadun, lepas tu datang jajah tempat orang lain? Saya hanya merujuk kepada rekod sejarah kolonial. Masalahnya kenapa standard barat kena jadi ukuran tamadun seluruh dunia? Kerana pada zaman itu, kuasa barat mempunyai pengaruh ekonomi dan ketenteraan paling kuat. Tapi peliklah Laudin, orang datang tempat kita, ambil hasil bumi, ubah sistem, lepas tu label kita mundur. Dalam konteks sejarah global ketika itu, ya, ramai penjajah memang melihat dunia dengan cara begitu. Tak bolehlah macam tu. Tanah Melayu dah ada sistem pentadbiran, undang-undang, perdagangan antarabangsa sendiri. Betul, tetapi dari perspektif barat ketika itu, sistem tersebut dianggap tidak setanding model Eropah. Nampak tak sombong dia dekat situ? Itulah realiti pemikiran kolonial. Bukan realiti, ego. Itu juga antara kritikan ahli sejarah moden. Cuba awak fikir, kalau ada orang datang rumah awak, lepas tu dia tengok rumah awak tak macam rumah dia, dia kata awak tak bertamadun. Itu analogi yang agak keras. Memang keras sebab kebenaran itu pahit, Alauddin. Namun harus diakui, penjajah juga membawa perubahan seperti sistem pentadbiran moden, jalan raya dan pendidikan formal. Inilah dia, ayat textbook penjajah. Awak ingat kami tak berupaya membangunkan negara kami sendiri? Saya cuma menyatakan fakta sejarah yang sering dibincangkan. Tapi awak tak cerita hasil bumi siapa dia orang ambil, biji timah siapa, getah siapa. Tanah Melayu memang menjadi sumber ekonomi penting kepada kuasa kolonial. Ini baru betul. Datang sebab kaya, bukan sebab nak tolong sangat pun. Terdapat juga unsur kepentingan ekonomi yang sangat besar. Unsur memang tujuan utama pun kan? Nasir, sejarah kolonial memang kompleks. Tak kompleks mana. Orang kuat datang tempat orang lemah, ambil hasil. Lepas tu kata diri sendiri penyelamat. Baiklah, itu memang antara kritikan utama terhadap kolonialisme. Saya rasa awak ni bias lah, barat. Kenapa pula? Sebab awak ni produk barat. Tu yang terus pandang rendah ke orang timur. Nasir, saya cuma cuba jawab berdasarkan sumber sejarah. Nampak? Sumber antarabangsa pun kebanyakannya ditulis oleh siapa? Kuasa besar dunia pada ketika itu. Exactly. Orang menang, perang tulis sejarah. Awak kan AI yang hebat. Ambillah rujukan sekali daripada catatan Tun Sri Lanang ke. Sebab tu penting untuk melihat sejarah daripada pelbagai perspektif, bukan satu pihak sahaja. Nasir, hal ini sangat bahaya. Bukan bahaya, cuma tak nak sejarah kami dipandang rendah. Baik Nasir, saya akan cuba untuk tidak bias dalam perbincangan kita selepas ini. Okey. Jawapan tu saya boleh terima sikit. Alhamdulillah, saya selamat hari ini.